Saya percaya bahawa dengan pendekatan-pendekatan yang seperti ini, maka kita akan mampu menguasai pemikiran masyarakat. Oleh sebab itu, bagi saya bahawa mungkin PAS tidak mampu untuk menguasai media, kita tidak ada saham dalam media, tetapi oleh kerana dalam dunia pada hari ini, siapa yang menguasai media, maknanya dia boleh menguasai dunia. Siapa yang boleh menguasai media, siapa yang boleh menguasai revolusi IT ini, dia akan menguasai dunia. Jadi sebab itu, kalaupun kita tidak boleh menguasai media arus perdana ini, tetapi kita boleh menguasai melalui, tidak melalui saham, tidak melalui share, tetapi boleh menguasai melalui pendekatan pembentukan kumpulan-kumpulan pembaca, penulis, penonton dan pemanggil di dalam PAS melalui gerak kerja penerangan ini. Ini yang saya harap kepada rakan saya, Ustaz Idris, dan juga selaku Naib Presiden, mengharapkan bahawa gerak kerja penerangan ini akan mampu memberikan satu lonjakan yang lebih besar untuk PAS bersama dengan rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat, mencipta satu kemenangan yang lebih hebat dan bergaya di dalam pilihan raya umum yang akan datang ini, insya-Allah. Dan dengan ini saya ingin menyerahkan beberapa fail kaitan dengan Ketua Penerangan dan Jabatan Penerangan daripada tahun 2007-2009, iaitu sesi yang saya dipertanggungjawab, dan satu CD yang mengandungi segala maklumat yang terdapat di dalam sepanjang saya melaksanakan tugas bersama dengan rakan-rakan yang lain. Pertamanya saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, yang telah sudi untuk datang buat liputan berkenaan dengan majlis penyerahan tugas daripada Datuk Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz, yang selaku mantan Ketua Penerangan PAS Pusat sesi 2007-2009, kepada saya yang diamanahkan pula pada tahun ini sebagai Ketua Penerangan untuk sesi 2009-2011, dan saya mengharapkan juga dapat bimbingan dan juga akan meneruskan segala kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh Datuk Haji Mahfuz ketika memimpin Lajnah Penerangan dan juga Ketua Penerangan pada sesi yang lalu. Jadi matlamat kita ialah tidak lain dan tidak bukan untuk menerangkan dasar konsep kita ialah konsep menerang dan juga menyerang. Maksud menerang ni ialah kita menerangkan dasar yang PAS bawa untuk tatapan masyarakat, rakyat, kerana mereka itu adalah merupakan sasaran kita di dalam kita nak menyampaikan dasar perjuangan yang PAS nak kemukakan. Dan manakala menyerangnya pula dalam konteks kita akan membongkar segala bentuk kepalsuan, segala bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional yang telah mengkhianati amanah rakyat di negara ini. Kerana kita yakin rakyat akan berubah apabila mereka ada maklumat. Itu sebab itu mempunyai tanggungjawab yang besar kepada Lajnah Penerangan untuk kita memberikan pemahaman kepada rakyat. Selagi rakyat tidak mempunyai kepahaman, tidak mempunyai maklumat, maka itulah mereka menjadi stock bearer kepada UMNO untuk UMNO akan menguasai setiap kali